1, action. Hai, sabarlah. Hai korang. Bersempena dengan bulan Ramadan ni, Cik Puteri nak tanya, korang pernah tak makan senyap-senyap dekat office? Dina, awak pernah tak makan senyap-senyap dekat office? Alamak, kantoi lah nanti. So, jom ikut Cik Puteri, kita terja staff PTPTN nak tanya, diorang pernah tak makan senyap-senyap dekat office masa bulan Ramadan? Let's go. Pernah lah. Bawah meja. Pukul 1. Pernah. Betul rehat lah pukul 1. Lokasi dirahsiakan. Pernah kat meja pukul 1:30. Pernah lah. Pernah pukul 12 rehat. Kat mana? Kat meja. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Pernah. Pukul 1, pukul 2 kat tempat. Kat office. Pernah. Pukul 1 waktu rehat. Meja. Pernah. Pukul 12 dekat meja je. Pernah. Tengah hari lah. Dalam kereta. Pernah belum Zuhur kat surau. Pernah lah. Pukul 1 dekat dalam bilik. Pernah. Pernah. Pernah lah biasa tu. Biasa tu. Time rehat ke? Kat tempat ni. Pernah lah. Lunch hour lah. Di meja lah ni. Pernah lah. Pernah. Kat sini lah. Tengok rehat lah. Tak. Yelah tak pernah.